Tahun 1970, satu budak perempuan berusia 13 tahun ditemui di California. Namanya Jenny. Tapi bukan Jenny dalam lampu tu. Jenny ni manusia sebenar. Tapi hidup dia macam tak pernah jadi manusia. Sejak umur 20 bulan, dia dikurung dalam satu bilik gelap. Langsir sentiasa ditutup. Pintu sentiasa berkunci. Tak ada suara, tak ada pelukan, tak ada belayan. Setiap kali dia berbunyi, ayah dia akan pukul. Jenny dibesarkan tanpa suara manusia, tanpa dunia luar, tanpa kasih sayang. Dan bila dia dijumpai semula, dia tak tahu cakap, tak faham bahasa, tak tahu macam mana nak makan dengan betul. Dia tak pandai berjalan macam orang biasa. Dia cuma tahu diam dan takut. Tapi bila dia akhirnya diselamatkan, manusia mula berebut nak uji kaji dia. Apa jadi lepas tu lebih menyakitkan. Kita sambung part 2.